selalu pam 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 kami yang natura kita ya. Assalamualaikum, selamat petang-petang mas bro. Saya nak pergi tengok duka. Nak kena cepat ni, dah terlewat sikit. Umpan hari ni kelapa dengan tomat. Baru mantap. Okey, ada lesen bang. Alhamdulillah. Dah nampak speed lah. Ada lesen. Seko. Duit ku. Alhamdulillah. Biru ni sepit pun dah tanggal. Alhamdulillah. Aduh mantap. 2 ekor satu. Bersih. Nampak seekor. Nampak seekor. Ikan apa tu? Baung. Ikan baung kecil. Udang seko. Udang, mana udang? Udang perempuan pula. Udang nak ngempas telur. Pergilah kau. Ini ikan apa ni? Anak baung. Anak baung. Itu saja, baru mantap. Bersih. Bersih tu. La ilaha illallah. Meninggal lah. Aduh meninggal pula kau. Kenapa? Leukemia ke? Alamak. Meninggal kat dalam ni. Kenapa tu? Satu ekor. Speed ada dua ekor meninggal bang. Ni dah tinggal speed je. Allahu Akbar. Tak ada rezeki bang. Macam mana? Mantap. Allahu Akbar. Dah subuh-subuh ambil duka bang. Bismillah. Ada tak ada? Bersih lah, come on. Bersih sikit. Come on. Alhamdulillah ada seekor bujang. Jadilah 2 kil. Mana kawan-kawan tak ajak masuk ni? Ajaklah kawan-kawan masuk. Umpan tak cukup kali ni. Dah tak ada speed dah bang. Badan biru lah. Baru mantap. Tak bersih. Depan bersih. Ada seekor. Hai, kalau ganting kat dalam ni. Malas ni. Kalau dia rajin bersih luka ni. Alhamdulillah. Pada mantap. Alhamdulillah bunga. Ini namanya bunga kiambang. Macam ekor merak bunga ni. Cantik bang. Bunga kiambang nampak sana tu banyak. Buah puntum lagi. Bunga kiambang. Pada mantap. Aduh, sangkut lagi. Jangan ada sangkut. Okey. Alright, keluar. Ada barang tak? Betul. Aduh, ini ada barang. Alhamdulillah ada, walaupun tak berapa kasar. Ada wakil. Tu dia. Ada wakilnya. Mana yang kasar-kasar dah kena pancing ke itu? Alhamdulillah. 3 ekor. Sepit kuning bang. 1, 2 dan 3. Alhamdulillah, baru mantap.
Saya ada pasang luka. Kita cari spot-spot yang macam ni lah. Lepas tu cek kedalaman dia. Cek kedalaman. Alamak. Oh, cantik. Yang penting air surut timpah di dalam bang. Ni memang kawasan kebiasaannya udang suka lah. Jadi kita try lah. Kita try. Mana dah tahu. Try. Mengandangkan dia tersebut ke dalam. Tali boleh angkat tinggi sikit. Cek dalam mana. Jangan dalam sangat. Nak biar gantung sikit. Okey. Kita cuba. Mana dah tahu nak ngena tempat ni. Tempat ni dulu biasa ngena. Okey, tu dia. Minggu depan kita tengok apa yang duduk dalam ni. Mantap. Kotor pula. Ada udang kotor-kotor. Baru masuk ni. Alamak, air dah naik. Air dah naik. Ada sepit juga. Tu dia. Galah ranting satu. Larang dia. Dan lagi aku gelar ganti kata comelnya. Tanggal dah sepit kau. Tu dia. Aduh mantap. Oi, seko. Tapi pula macam dah mati. Lah. Apa pasal air ni? Baik baru mati ni. Mati. Mati. Sebaik baru mati. Paling mantap. Ikan apa tu? La ilaha illallah. Kali Afrika meninggal pula dalam ni. Umpan percuma ni. Di Afrika. Bang. Ni biarkan buat umpan. Dia makan udang ni. Dah habis ni makan udang ni. Aduh mantap. Sikit. Alhamdulillah ada nampak sepit. Ada nampak sepit. Ada nampak sepit. Abang ranting. Abang ranting. Tu dia. Ada nampak sepit. Apa ekor? 3 ekor galah ranting. Alhamdulillah pada mantap. Alhamdulillah selesai bang tengok luka hari ni. Dapat tengok semua. Dapat masukkan umpan semua. Tapi pula hasilnya tak berapa. Walau bagaimanapun alhamdulillah ada juga yang masuk bang. Ada juga yang masuk. Kotor pula skrin ni. Okey. Alhamdulillah lah selesai. Minggu lepas tengok boleh tahan. Minggu ni ada kurang sikit tapi adalah. Mancing boleh tahan tapi luka tak berapa nak kena juga. Tak apa kita try aja. Okey, kita tengok hasilnya. Ada bukan tak ada tapi tak berapa meriah lah. Mana pun kita kena bersyukur. Itu dia sahaja yang ada. Dan juga ekor pula seekor ikan merah mata, ikan kelabau. Ni saja udang yang dapat bang. Alhamdulillah. Saiz cantik-cantik tapi dia tak berapa banyak macam tu. Alhamdulillah. Ni sebelah bawah. InsyaAllah ada kesempatan besok saya nak tengok yang sebelah atas pula. Ni saja hasilnya. Alhamdulillah. Kumpul-kumpul ada yang order ni. Parah juga nak memenuhkan order ni. Tak apa kita usaha. InsyaAllah ada rezeki adalah. Okey bang. Setakat itu saja perkongsian daripada saya. Merah mata. Nampak? Tu yang dia panggil. Marah lah kau. Nak bagi masuk TV ni. Merah mata. Ikan kelabau. Sedap isinya bang. Okey bang. InsyaAllah
Kita jumpa lagi. Manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Pada mantap. Assalamualaikum, selamat petang-petang bang. Yang penting selamat Salim dah siap kerja dia. Jadi saya punya KPI senang je. Saya target daripada apa yang dia dapat. So dia dapat 5. Dia dapat 5 kilo ekor. 5. Aku target 6 ekor je cukup. Dapat 6 ekor lega. Kalau lebih tu alhamdulillah. Jom kita tengok. Dia dah siap. Pada mantap. Bersih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan dah kena. Dah kena. Target 6 ekor Tengok ni dah berapa. Alhamdulillah. Nak mengalahkan Selamat, dia dapat 5 ekor. Saya nak 6 ekor saja. Berapa ekor yang ada ni? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari sini. Udang perempuan balik lengkau. Pada mantap. 1, 2, 3, 4. Target lagi ekor. Jom bersih sikit. Alhamdulillah ada penghuni. Seekor. Dah ada 5 ekor. Dah sama dengan Selamat. Target lagi seekor cukup. Aduh mantap. Macam bersih sikit. Alhamdulillah ada barang. Dah potong Selamat bang. Dah potong dah. Tu dia kalau ganting. 1, 2 dan 3 kalau ganting. Baru mantap. Macam bersih sikit. Alhamdulillah 2 ekor. 2 ekor. Galah ganting lagi. Kecil seekor 1 dan galah ranting 1. Subhanallah. Alhamdulillah. Baru mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkocak. Alhamdulillah. Meriah di Aidilfitri ya. Habislah Selamat. Tu dia. Alhamdulillah, pada mantap ni. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah bang. Selesai juga jadual. Yang mana nak selesaikan lukas dalam minggu ni. Sebab air dah kembali pulih ke sini. Tak lama lagi nak cuti. Itu yang saya siap-siapkan kerja dulu. Nanti dah boleh mancing. Macam cakap Okey, selesai sebelah sini. Semalam sebelah bawah dah tengok dapat lebih kurang 1 kilo. Yang awal tadi. Ni. Ada juga bang. Ada lebih sikit daripada semalam. Yang penting target saya nak cari 6 ekor. Lebih daripada 6 ekor. Alhamdulillah. Tu. Lebih daripada 6 ekor bang. Lebih daripada 6 ekor. Alhamdulillah. Tak payah kira lah berapa. Alhamdulillah. Tu dia. Ada juga. Color cantik-cantik. Lebih kurang semalam juga. Cuma bilangannya pun tak berapa meriah lah. Yang penting ada saiz ni. Rasanya dapat tunaikan. Ada member saya nak ni. Semalam campur hari ni adalah kurang lebih dekat 2 kilo ada ni. Alhamdulillah. Target tercapai. Kerja dah siap. Dah mempan semua. Lepas ni boleh fokus pada mancing pula. Air bertambah elok dah ni. Hari tu hari Sabtu lepas saya mancing dapat 3 kilo. Hari Ahad air kotor sampai. Aduh, kebetulan saya pula tak mancing. Nasib baik sebab ada urusan hantar anak balik asrama. Macam cakap jadi minggu ni besok hari Khamis, kemudian
Jumaat, Sabtu dah boleh mula mancing lah. Minta air tu. So, okay. Alright bang cakap info umpan yang galak makan sekarang ni kawasan sini, umpun-umpun dan pulut hitam, ikan kapi. Alright bang, sehingga kita bertemu lagi manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Bisa kan? Aku no problema kung asa nga makakilala.